baru-baru ini kita digemparkan dengan video yang di atas. Di atas ini gambar sajalah. Okey, kita digemparkan dengan video, boleh dikatakan bully, boleh juga ada yang kata membuli, ada yang kata bergaduh, ada yang kata macam-macam lah. Tetapi pada mulanya saya melihat video ini, kesian jugalah yang kena tumbuk tu kan. Dah lah kena tumbuk, kena kena lock lagi, kena hentam lagi muka, perut, dada lagi, dia kasih lagi. Kita pun rasa macam panas kan, hati pun panas juga. Apa nih, ini pembuli kalau dapat nih kita pun ikut tumbuk ya, para pembuli ni kan. Rasa macam geram lah, macam tu kan. Jadi kita pun rasa macam kita kesian lah dengan yang kena tumbuk ni. 6 orang lawan 1 bay. Alah, apa barang 6 lawan 1, tidak gentleman kot. Tapi bila kita macam perkara ini berlaku di di Johor, kalau tidak salah di Johor kan, di Johor, di sebuah rumah, dan tengok ada tahtu-tahtu lagi. Lepas tu ada seorang lelaki itu macam pakai seluar kickboxing ke, ataupun Muay Thai ke, atau MMA ke, ada dia punya. Jadi saya rasa macam pada mulanya saya melihat video tu, saya rasa mereka ni mungkin berada di kawasan latihan Muay Thai ataupun tinju ke, apakah MMA ke, apakah taekwondo ke. Tapi itulah, kesian lah tengok yang berambut perang tu kan. Kesian lah, dia kena tibai lah, kena hantam berhabis tu. Kita pun geram tengok, sampai saya baca komen-komen semua pun mau datang, jangan serahkan pada PDRM, biar orang ramai yang judge dia orang, tumbuk dia orang. Lepas tu kita dapat tahu lagi, kita dapat tahu pula, rupa-rupanya dia kena tumbuk ni tadi kerana kerana dia kacau awek yang salah satu daripada dorang tu lah. Alamak, daripada kita kasihan, macam alamak, patutlah macam tu pula kan. Macam biar betul kalau dia kacau awek orang dan dia nak bawa jalan-jalan atau bawa pergi bersama atau nak buat something, kita tak tahulah. Jadi dia marah, mungkin perempuan tu bawa dia pergi ke rumah tu dan dia dipukul lah kerana mengacau awek orang. Lepas tu kita dengar pula cerita nama perempuan itu Bella. Alamak. Ada Bella yang daripada Sabah, ada Bella pula daripada ini. Cuma 2 orang yang berbeza lah. Ini Bella lain, yang itu Bella lain. Jadi yang merakam ni Bella, okey? Yang merakam ni Bella. Lepas tu dikatakan cerita yang ketiganya dikatakan memang mereka berdua ni berhubung, bermaksud suka sama suka lah kan, suka sama suka. So kalau suka sama suka memang tak ada masalah lah. Tiba-tiba dia Bella bawa mangsa ni untuk ke rumah, sanggup bayar duit minyak lah apalah, dan dibawa ke satu rumah dan kena tumbuk diorang kat sana. Kena tumbuk lah mangsa ni tadi. Tengok pun kesian juga, berdarah-darah, terutamanya yang masa dia kena lock tu, tangan dipegang begini, lepas tu kaki pun di kangkang. Lepas tu yang satu orang tumbuk dia punya alat sulit tu. Aduh, kita ngilu lah tengok. Aduh, lepas tu yang satu orang ditumbuk dada dia tu, aduh, memang panas lah tengok, kita pun geram kan. Lepas tu rupa-rupanya suka sama suka. Lepas mereka tumbuk apa macam, mereka perasugut, minta 3,000 dan motosikal mereka ambil. Tapi mangsa tu cuma ada 600, jadi 600 tu diorang ambil. Dan sudah, sekarang masih dalam siasatan dah. Dan mangsa tu masih hidup, masih okey lagi. So haraplah perkara ini settle dengan bagus. Okay? Dia banyak plot twist. Mula-mula kita kasihan dengan mangsa, tiba-tiba kita dengar dia kacau awek orang, nak bawa main lah kononnya, nak bawa main cewek orang.
kita rasa macam memanglah kena lah macam ni. Lepas tu dengar cerita pula nama perempuan tu si Bella, dan dengan cerita daripada mangsa memang mereka berdua memang berhubung, suka sama suka. Kita rasa macam alamak, siapa lagi yang salah ni. Jadi memang plot twist dia berpusing-pusing lah. Kita nantikanlah apa hasil siasatan pihak polis. Tapi sekarang semua diorang memang sudah kena gari lah. Okey, makan nasi lokap lah.